Biasa 4 jam tengok cerita pornografi. Takkanlah nak daripada 4 jam terus 0 minit kan. Bukan senang. Nak hilangkan luka emosi. Sebenarnya lelaki ataupun pasangan kita yang terlibat onani pornografi game ni, dia ada kekosongan. Anger, marah sebenarnya adalah bahasa cinta. Percaya tak? Ada pula Dr. Azimah ni. Anger tu bahasa cinta. Sebab apa? Anger tu, kalau kita tengok gambar dia macam api tau. Tapi inside the anger, beneath the anger, ada apa? Vulnerability. Ada budak takut tu. Dia rasa insecure. Whenever your spouse is in anger, just peluk them. Tell them the real thing. Abang rindu kat saya sebenarnya kan? Abang, kenapa abang marah-marah ni? Abang nak peluk saya kan? Nampak tak? Kaitan tu. Sebab bila kita tengok orang angry je, kita takut. Marah, biasanya kita ada tindak balas kita 3F. Fight, flight and freeze respon kita. Ingat, bila ada orang marah je, kita mesti lari. Bila ada orang marah je, kita senyap je, kita takut kan, freeze. Bila ada orang marah je, kita buat apa lagi? Kita marah balik. Ada 3F Tapi, kita go beyond that. Kita go beyond theory. Sebenarnya marah adalah vulnerability. Anger is ada budak kecil yang rasa insecure kat dalam dia. So bermula hari ni apa benda yang kita boleh belajar? Semua orang kalau partner tengah marah, anak tengah tantrum, kita peluk je sebenarnya. Sebab kita nak redakan balik deep limbic system dia dengan menghasilkan hormon oksitosin, hormon kasih sayang. Kan bila kita peluk je, apa yang merembes? Oksitosin, hormon kasih sayang. Bila kita peluk je, dopamin, serotonin akan regulate each other. Itu yang best tu. Sebab bila kita marah, kortisol tengah tinggi tu. Everything fire up. Rasa nak marah, rasa nak backing, rasa nak pukul, rasa nak benci semua. Rasa nak lari. Tapi as simple as kita peluk, kita sentuh, semua tu dah boleh meredakan marah. Bila bercakap pasal hormon kat dalam otak ni, kan deep limbic system kita ni kaya dengan dopamin, serotonin dan juga kortisol. Ketiga-tiga hormon tersebut dia main dekat deep limbic system kita. Dopamin adalah reward system punya mekanisme. Contoh Dr. Azam bagi, kalau kita tengok iklan makanan. Sedapnya. Rasa nak makan kan? Rasa nak beli tang tu juga. Pandai ni. Pandai. Sebab apa? Sebab dopamin kita dah naik. Kan? Dia adalah reward system. Kalau serotonin pula, dia akan merembes bila kita rasa kita buat sesuatu dengan berjaya. Sebab tu, you all ingat ni. Kalau you all nak suruh serotonin you sentiasa stabil, you kena tetapkan KPI yang selesa untuk diri you setiap hari. Contoh mudah je. Setiap hari saya gosok gigi, tanda right. Setiap hari saya kemas rumah, tanda right. Setiap hari saya mandi, tanda right. Jangan tinggi-tinggi sangat you punya KPI untuk diri sendiri. Sebab nanti you akan down. Serotonin rendah, you akan down. You rasa macam, I'm not enough, I'm ugly, I'm not worthy enough to live, I am unlovable by somebody. Perasaan-perasaan yang Dr. Azimah sebut tu sangat berat. Tapi bila you letakkan KPI rendah je untuk diri you, gosok gigi, kemas katil, basuh pinggan, senang kan? So you akan rasa, oh, I'm worthy to live. I am lovable. I am significant in this world. I contribute something to this world. Betul lah kan? Perasaan-perasaan tu yang ramai isteri tak ada, ramai wanita tak ada, dia jadi rasa ada yang sampai nak bunuh diri kan. As simple as that. Sebab dia rasa dia unworthy. Dia rasa dia tak bergunanya aku ni. Tapi you kena ingat, kalau you seorang yang addicted pornografi, addicted judi, addicted game, dopamin fire up in a very unhealthy way. Tinggi sangat. Dia tak tahu dah nak buat apa untuk penuhkan tangki dopamin you tu. Sebab terlalu tinggi dopamin you. Sebab itulah Dr. Azimah marah kalau ada antara kita yang jadi addicted kepada sesuatu. Tak kisahlah game ke, dadah ke. You punya otak, apa akan jadi kalau dopamin very high? PFC ni akan mengecut. PFC ni penting. Dia adalah tok penghulu dalam otak kita. Kalau kita selalu tengok pornografi, selalu onani, selalu main game judi tu, subhanallah, PFC mengecut, shrink. What gonna happen? You cannot think correctly. You gonna be impulsive. Barang tak tentu hala. Tak buat keputusan yang rational, tak boleh. Emotional like forever. Nampak? Tak best kan? Sangat mencabar sebenarnya bila partner kita seorang yang high dopamine and in unhealthy way. Macam mana kita isteri yang bukan profesional nak hadapi suami yang lagu ni? I can say mencabar, tapi kita boleh. Salah satunya distract. Contohnya, dulu main game dekat. Ni screen dia punya game kat sini.
Apa kata jauhkan sikit. Lepas tu jauhkan lagi. Makin susah. Itu salah satu cara mudah lah kita ajar dalam sesi-sesi dengan klien kita. Kalau dia suka tengok onani, sama juga. Dia suka onani ataupun dia suka pornografi. Mula-mula dia tengok macam tu dengan handset dia. Ni kita jauhkan sikit. Jauhkan lagi sampai dia dah strain dah mata dia tu. Kuranglah daripada 4 jam tu jadi 3 jam kan. Slowly but surely. Biasa dah 4 jam main game. Biasa 4 jam tengok cerita pornografi. Takkanlah nak daripada 4 jam terus kosong minit kan. Bukan senang. Nak hilangkan luka emosi. Sebenarnya lelaki ataupun pasangan kita yang terlibat onani pornografi game ni, dia ada kekosongan. Dia ada emotional vacuum yang kena dibantu. Apa benda tu emotional empathiness tu? Yang tu yang pasangan kena cari sebenarnya. Saya Dr. Nur Azimah binti Abdul Aziz, Family Medicine Doctor dan juga seorang Certified Sex and Couple Therapist. Untuk you all, isteri-isteri solehah, suami-suami soleh kat luar sana, boleh join kelas-kelas online bersama Dr. Azimah ataupun book your own personal slot with me jika memerlukan sebarang konsultasi. You all boleh tekan link di ML Studio.